Assalamualaikum Bal. Bal, kek ni untuk kau Bal. Baiklah, Riku. Thanks yo. Apa dah kau bagi aku ni? Weh, happy crash day anniversary Bal. Weh, thank you Riku. Hidup lagi kau Bal. Apa pun, happy crash day anniversary Bal. Ingat Bal, jaga keselamatan dekat atas jalan raya. Jangan ingat kau bawa selamat, orang lain bawa selamat macam kau juga. Pastikan sebelum driving atau riding, kau rehat cukup Bal. Kalau kau rehat tak cukup, kau tersengguk-sengguk, tumbang atas jalan. Lepas tu motor tu pakailah standard. Janganlah kau mudi buka-bukan. Tak payahlah kau nak pakai tayar basikal. Tak payahlah kau nak mudi exhaust kau tu. Kau nak mudi enjin kau tu kan pecah atas jalan kang. Letup, bukan salah aku. Tanira dah bagi cantik tu, janganlah kau pergi buang. Kalau set tu tak payahlah kau nak buang untuk kau nak trade dengan speed. Lepas tu kalau kau nak pakai earphone, jangan pakai kau buat. Tak dengar. Ingat Bal, tak ada satu je Bal. Kalau otak kau tu tak ada, kau tak boleh fikir pasal diri kau, keluarga kau. Kau nak fikir pasal tayar, kau nak buat sale pun kau tak boleh Bal. Jangan. Kau dah pakai tangan kanan Bal. Lepas tu nasib baik ada medical card. Rawatan semua boleh buat cepat. Tangan kanan kau tu pun ada peluang nak dapat 90%. Kau tu kalau tangan kanan kau hilang, kau ingat tangan kiri tu boleh ganti ke peranan tangan kanan kau. Rahang kau tu, kalau tak ada rahang tu kau tak boleh makan. Kau ingat tak berapa bulan kau tak boleh makan? Seksa tak? Lepas tu tulang bahu. Ada sebab kenapa dipanggil tulang gagah. Kalau tak ada tulang tu, tak gagah kau dalam kehidupan kau. Okeylah, jagalah keselamatan kau. Aku sayang kau tau. Sebab apa? Sebab kau pun aku juga. Kau mati, aku pun mati bro. Sabariku, aku takkan lupakan kau. Kau pun aku juga kan. Ingat apa? Ramaikan, lalu, gagapulkan.